Korang, Assalamualaikum. Hari ni Lin nak buat bubur daging. Bubur daging. Kita ada nasi. Lepas tu Lin nak blend sekali, letak air, nasi, ikan bilis, bawang merah halia. Yang ni nak blend sekali, letak air. Lepas tu ada daging kisar, ubi kentang, lobak merah, daun sup. Lepas tu kita ada cube ayam. Lepas tu kita ada perencah kurma. Kita pakai perencah kurma bagi warna dia lawa sikit. Kemudian kita ada ni, bawang goreng. Okey korang, jom kita blender. Lin dah letak ikan bilis, air. Air lebih tak apa sebab kita nak buat bubur kan. Air, ikan bilis, halia, bawang merah. Jom kita blender. Ni tak cukup ni, kita kena tambah air lagi. Sebab ni pekat dikat kan, tambah air lagi. Sekarang ni dah letak serbuk kurma, dah letak ubi kentang, lobak merah dengan daging cincang. Okey, jom kita kacau. Kita masukkan cube ayam. Kacau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bagilah masakanku sedap ya Allah, supaya anak-anak aku, suami aku makan bertambah-tambah. Kau sedap kalau masakanku. Sedap korang, bau halia, bau kurma, bau rempah kurma tu memang sedap sangat. Nampak tu, cedok je lah ada lauk, cedok je ada lauk. Sedap korang. Dah macam bubur lambuk dah. Kalau bubur lambuk ni letak santan kan, ni tak ada santan. Sedap makan bubur. Ya, ada dah lagi bubur? Ya. Okay, jom. Ya. Baca bismillah macam mana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Lin dah letak dah daun sup, daun bawang. Anak Lin dah makan dah korang. Dia makan memang laju lah. Sampai 2 kali tambah. Selamat mencuba korang. Jangan lupa puasa, jangan tak puasa.